Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Selamat kembali ke Biar Jadi Channel. Pagi ini aku nak sarapan nasi lemak yang berharga kayangan. Oke guys, di Sarawak ni memang tidak dinafikan semuanya harga kayangan. Mungkin di Semenanjung dulu adalah kau jumpa nasi lemak harga RM1, tapi di Sarawak no way. Kau jumpa RM4, RM5 ada. Jadi hari ini, pagi ni aku nak rasa nasi lemak kayangan berharga RM4. Kita tengok apa yang ada dalam nasi lemak ni. Kalau aku pun, cannot brand. Oke guys, ini dah nasi lemak yang baru lepas aku beli, berharga RM4 lah. Dengan ni, mungkin korang kan terkejut, bagi aku pun terkejut juga, tapi apa boleh buat. Tapi bila aku tengok dari segi dia punya macam add-on dia ni banyak jugalah. Ni macam ikan gonjeng. Selalu dah aku jumpa seko je. Oh, ni dia bagi 4 ekor. Itu kacang goreng biasalah. Timun sekeping. Tu sambal dia dengan separuh telur ayam. Yang masalah dia juga sebenarnya mungkin sebab ni lah, dia punya Tupperware ni. Tupperware ni yang makan modal dia ni. Kalau dia guna kertas pembalut biasa tu yang jenis warna coklat tu pun okey dah sebenarnya. Yang tu aku pernah beli juga yang jenis balut macam tu, yang jenis bungkusnya tu dengan harga separuh dari inilah, RM2.5 dia jual. Tapi presentation ataupun dia punya add-on dia tu sedikit kurang lah. Tapi yang ni penuh. Kalau boleh, kalau harga RM4, kalau di Semenanjung dulu rasaku kalau RM4 siap ada ayam. Tapi tak apa, kita tahu situasi macam mana sekarang. Okay guys, korang dah tengok dah nasi lemak RM4. Tapi kalau ikutkan mungkin berbaloi jugalah sebenarnya, dengan adanya telur separuh, lepas tu ikan goreng gonjeng tu ada dalam 4 ekor, dan sambal dah dengan timun. Tapi rasa dia aku belum rasa lagi macam mana dah. Dia punya keunikan nasi lemak ni adalah pada sambal dia lah, terutama ada sambal lah, dan nasi dia tu. Nasi lemak ni kadang ada yang tak masak dengan santan, ada yang rasa tak lemak. Situ perbezaan dah. Kadang dia orang guna nasi biasa pun ada. Dan kewangian dah. Selalu dah kalau orang buat nasi lemak ni mesti letak daun pandan. Tapi yang ni tak adalah. Tak ada, aku tak bau sangat bau pandan. Tapi kelembutan dia okey lah, boleh diterima dengan harga RM4. Sambil tu juga, ini hari pertama ataupun first time in my life aku nak makan kimchi. Tadi aku beli kimchi, aku terpengaruh dengan drama Korea ni. Jadi aku teringin aku nak cuba kimchi pula. Yang uniknya kimchi dia ni bukannya dari Korea pun. Biasalah, semua orang boleh dah pandai dah sekarang buat. Kimchi ni datang dari itu. Oh, dekat ni, Bandar Riau. Wah, situ rupanya dia punya ni. Dia punya kilang dekat Bandar Riau, Kota Samarahan, Sarawak. Sedap tak sedap? Aku pun tak pernah lagi makan benda ni. Extra hot kimchi, jeruk kubis pedas. Nanti kita makan dengan nasi lemak. Jom, macam mana rasa dah? Ini kimchi dia guys, Miss Han. First time juga aku nak makan dia ni. Aku beli dekat ni tadi, CCK.
Tanpa bahan pengawet, simpan dalam peti sejuk, habiskan dalam masa 2 minggu. Oh, okey. Ini rasaku kalau sedap tak sampai 2 minggu ni. Okey, kita buka dulu. Aku ada juga sampai termimpi-mimpi aku. Dan aku semalam mencari maklumat macam mana cara nak buat kimchi ni. Wow. Oh, packaging dia bagus ah. Packaging dia bagus. Dengan ada Tupperware dia ni, dengan ada plastik lagi. Plastik kedap. Dari segi rupa dia ni memang pedas ni. Tak apa, biar aku rasa. Kita buka dulu. Kita cuba dia dengan nasi lemak RM4. Wow. Tu. Oh, macam dia ada macam tu apa? Lobak merah, lobak oranye. Apa lagi dalam dia ni? Oh, dia ada tulis lah tadi. Dia ada tulis ingredient dia ni. Ni. Tu. Wombok. Apa dia wombok ni? Wombok ni aku rasa itulah kobis Cina tu. Lobak merah, bawang putih. Inilah dia punya apa? Ikon utama dia ni, wombok ni. Lobak merah, bawang putih, gula, cili, sos ikan, beras halia. Beras ni dia gunakan, bukannya beras sebenarnya, dia gunakan tepung selalu dah. Tepung beras. Okey. Jangan tunggu lama. Aku nak rasa dulu. Okey guys. Aku nak cuba. Kuatnya bau. Dia jeruk kan. Kuat bau bawang putih. Boleh terima tak boleh terima. Dia ada rasa masam-masam sikit. Boleh. Dia kena makan dengan nasi. Baru cun. Kimchi makan dengan makan dengan nasi lemak. Pedas juga. Sedap. Ini ikan goreng gonjeng. Familiar di Sarawak. Nih ikan gonjeng. Nama dia ikan gonjeng. Dia memang familiar dekat Sarawak. Dia ganti ikan bilis. Selalu dia orang akan masukkan di dalam nasi lemak lah. Yang bersaiz-saiz kecil nih. Kadang ada juga yang besar. Dia tidak menggunakan ikan bilis goreng. Aku nak rasa dia punya sambal pula. Sambal nasi lemak. Okey. Sedap. Berbaloi dengan harga RM4. Berbaloi. Tak sia-sia. Kadang kalau harga mahal tapi
rasa, kualiti ke laut. Tapi yang ni okey. Okey guys, kita sumbatkan sini semua. Apa yang sedap dia sebenarnya dan nasi lemak dia ni, apa dia punya sambal ni wajib kita gaul dengan nasi. Baru rasa dia tu balance. Nasi lemak ni kita kena gaul semua. Gaul semua sekali. Dia hanya seperti inilah. Sekali dengan telur. Punya garpu. Apa punya sudu ni lembut ni. Makan pula dengan kimchi. Patutlah orang suka sangat kimchi ni. Kalau diibaratkan kimchi ini kalau disamakan dengan orang Malaysia ni, kimchi ini ibarat macam sambal belacan lah. Ibarat sambal belacan, makan mesti kena ada sambal belacan. Begitu juga kimchi ni lah. Tengok kalau orang Korea makan apa saja pun mesti ada kimchi dia. Sebab utama dia juga kimchi dia adalah makanan apa? Ikon dia orang. Makanan ikon. Tapi kalau yang original dia mungkin diperbuat oleh orang Korea sendiri, maupun kita makan dia di negara Korea, mungkin itu original dia. Ni kira dah apa cabang-cabang dia pun ini dibuat oleh orang Malaysia. Kalau nak tahu rasa sebenarnya, mungkin kita boleh cuba produk-produk lain. Aku tengok banyak sebenarnya orang Malaysia kita belajar buat ni dan dijual pasaran. Ada banyak jenis jenama aku tengok. Ini tadi pun aku beli dalam lingkungan harga RM11.5, 300 gram. Oke lah, buat sekali atau 2 kali makan. Oke guys, aku nak habiskan dulu aku punya nasi lemak ni. Sikit lagi.
Dan ada masa dan ketika ada nanti aku akan coba juga buat kimchi ini sendiri. Sebab aku dah tahu apa dia punya bahan-bahan. Cuma jadi tak jadi ya nanti. Tapi dari segi bahan itu senang lah nak cari. Sebab apa yang aku baca dekat dia punya senarai ini tadi, semua bahan dia mudah didapati. Wombok. Wombok ni ala kubis yang bujur tu. Aku selalu gak beli. Last guys, kita makan dengan ni ikan gonjeng. Nah, ini dah. Oke guys, settle aku punya nasi lemak makan bersama dengan kimchi. Oke guys, kimchi itu tadi memang sedap. Terus terang kata, sebab aku first time mencoba, sebab aku terpengaruh dengan drama Korea. Setiap drama Korea tu dia mesti ada scene makan. Aku heran betul lah. Dia punya makan memang cukup lahap lah. Lepas tu mesti ada kimchi. Jadi aku teringin lah juga kot nak jadi acah-acah Korean lah. Jadi aku carilah kimchi yang dah siap. Sebelum aku mencuba untuk membuat kimchi sendiri, cari dulu yang ada. Dan lah aku jumpa. Dan hari ini aku berjaya mencuba kimchi tersebut, dan memang tidak sia-sia dan tidak membazirkan wang. Ianya rasa dah cukup ngam lah dengan selera aku, ditambah pula dengan makan dengan nasi lemak. Nasi lemak kayangan RM4. Oke guys, apapun ini hanyalah sekadar hiburan dan pendapat untuk aku punya ni lah selera. Kadang aku ni nak makan benda yang pelik-pelik, tapi tengok situasi lah, kadang boleh kadang tak boleh. Oke guys, kita jumpa di video selanjutnya. Moga korang terhibur dan mendapat sedikit info serta manfaat di dalam video ini. Nanti ada masa kita buat kimchi sendiri. Oke guys, jumpa di video selanjutnya. Salam sayang buat semua. Bye bye.